Selamat sejahtera semua. Dalam video hari ini kita akan tengok tentang pecahan. Pecahan ada banyak. Kita akan tengok dua subtopik yang penting. Yang pertama adalah asas pecahan. Dan yang kedua adalah operasi tambah yang kita buat dalam pecahan. Okey, operasi tambah ni kita kena tahu 3 jenis. Okey, so first kita mula dengan asas. Untuk asas, kita kena fahamkan satu bentuk untuk tulis pecahan. Ini adalah bentuk dia. Atas ada satu nombor, yang ini biasanya adalah nombor yang dipilih, ataupun kita boleh klasifikasikan sebagai bahagian yang dilorek. Bahagian bawah ni adalah jumlah. Okey, contoh saya tulis satu nombor 2/3. Ini adalah salah satu contoh yang kita tulis pecahan. Maksudnya 2 ni adalah bahagian yang dilorek. Yang di bawah adalah bahagian jumlah ataupun jumlah bahagian. Okey, so sekarang kita tengok satu gambar aja dan kita ubahkan gambar aja itu sebagai satu pecahan. Contohnya saya ada satu bulatan dekat sini. Dan saya bahagikan bulatan tu sebagai 4 bahagian. Saya lorek 2 bahagian daripada bulatan itu. Okey, jadi kita tulis satu pecahan, kita kena tengok bentuk dia. Bentuk dia adalah yang ni. Okey, atas ada satu nombor, bawah ada satu nombor. Okey, kita tulis yang bawah ni dulu. Okey, bawah ni kita kena tengok jumlah bahagian yang kita ada. Okey, dekat gambar aja ni kita ada 1, 2, 3 dan 4. Maksudnya kita ada 4 bahagian. Okey, sudah. And then yang dekat atas ni kita tulis bahagian yang lorek. Okey, bahagian yang lorek adalah dekat sini ada 1 dan 2. Maksudnya bahagian yang loreknya adalah 2. Okey, jawapan ni kita sebenarnya boleh dipermudahkan. Okey, dipermudahkan maksudnya kita bagi nombor ni ataupun jawapan ni dalam bentuk yang mudah. Okey, kita tengok darab 2. Kita ada 1 darab 2 sama dengan 2. 2 darab 2 sama dengan 4. 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, dekat sini kita tengok 2 dan 4. Maksudnya kita boleh potong dan tulis nombor ni. Dan jawapan akhir kita adalah 1/2. Seterusnya kita tengok lagi satu soalan. Kita ada satu rectangle dan kita lorek satu bahagian daripada rectangle tersebut. Okey, untuk tulis pecahan, kita tulis dulu jumlah bahagian. Kita ada jumlah bahagiannya 1 dan 2. And then dekat atas ni, bahagian yang dipilih ataupun dilorek. Okey, jumlah bahagian yang dilorek dekat gambar aja ini adalah bahagian yang ini. Maksudnya 1. So, jawapan akhir untuk soalan ni, gambar aja ni adalah 1/2. Sekarang kita tengok tukar pecahan kepada gambar aja. Contohnya, saya ada satu pecahan 3/4. Saya nak ubahkan yang pecahan ni sebagai satu gambar. Okey, caranya sangat simple. Yang bawah ni kita tahu ni adalah jumlah. Kita lukis dulu apa-apa bentuk kita boleh lukis. So, saya pilih satu rectangle macam ni. Okey. So, sekarang kita bagikan rectangle ni sebagai 4 tempat. Dan pastikan semua ruang ni adalah sama saiz. Dia tak boleh satu besar sangat, satu besar kecil sangat. Kita tak boleh lukis macam tu untuk pecahan. Kalau ada bahagian, dia mestilah kena sama saiz. Kat sini kita ada 4. So, jumlah kita ada 4 kotak. Yang ni adalah yang pertama, kedua, yang ketiga dan yang keempat. Atas ni adalah bahagian yang dilorek. Dekat sini dia bagi 3. Maksudnya kita kena lorek 3 tempat dekat sini. Okey, ini adalah jawapan untuk tukar pecahan kepada gambar. Dia orang bagi 3/4. Jadi kita lorek 3 bahagian dekat sini. Bahagian pertama, bahagian kedua dan bahagian ketiga. Jumlah kita ada 4. So dekat sini pun kita ada 4 bahagian. Seterusnya,
kita akan tengok operasi tambah dalam pecahan. Untuk operasi tambah ni, kita ada satu rule. First, contoh kita ada satu nombor macam ni. Yang atas ni kita mention sebagai numerator. Saya tulis dekat sini num. And then dekat bawah ni kita mention dia adalah denominator. Saya klasifikasikan sebagai deno. Yang ni saya tulis dalam short form. Kalau nak full form, korang boleh je tulis numerator dengan denominator. Soalan yang pertama, 1/2 tambah 3/2. Okey, kita tengok soalan macam ni. First step, apa yang kita kena tahu adalah kita tengok dulu bahagian denominator yang ni. Okey, kalau denominator dia sama, kita terus boleh tulis 2. Yang bahagian yang bawah ni kita sebenarnya tak perlu tambah. Contohnya kita ada 2 tambah 2. 2 tambah 2, 4. Kita tak boleh tulis macam ni untuk bahagian yang bawah ni, denominator. Bahagian kita akan tambahnya adalah bahagian yang atas ni. Okey, so dekat sini kita ada 1 tambah 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. So dekat jawapan dekat sini adalah 4/2. Seterusnya, jawapan ini boleh dipermudahkan dalam darab 2. Jawapan akhir kita adalah 2. Seterusnya, kita akan tengok lagi satu soalan. 1/2 tambah 2/4. Okey, soalan macam ni, first step kita tengok adalah denominator. Kita tengok dulu, kita ada 2 dengan 4. Dia punya denominator adalah bukan sama. Okey, second step, apa yang kita patut kena tengok adalah bolehkah jadi nombor ni sebagai nombor ni. Maksudnya, bolehkah jadikan 2 sebagai 4 ataupun 4 sebagai 2. Benda yang paling simple, kita boleh jadikan 2 sebagai 4. 2 darab 2, kita akan dapat 4. So, apa yang kita kena buat adalah darab sini 2, atas pun darab 2. Apa-apa nombor yang kita darab dekat bawah, dekat bahagian atas, dekat bahagian numerator pun kita kena darab juga. Selepas darab, kita akan dapat 1 darab 2, 2 per 2 darab 2 adalah 4. Tambah 2/4. Okey, sekarang ni kita tengok equation ni. Dia punya denominator sudah sama. Maksudnya kita terus boleh tambah per 4. Dan atas 2 tambah 2 ni, kita tambah macam biasa, dapat 4. Kalau 4/4, kita permudahkan guna sifar 4, kita dapat 1. Seterusnya, kita tengok bentuk yang ketiga. Adalah 2/3 tambah 4/7. Dekat sini, first step kita tengok dia punya denominator sama atau tidak. Yang ni 3, yang ni 7 bukan sama. Yang kedua, kita tengok bolehkah jadikan 3 ni sebagai 7 ataupun 7 ni sebagai 3. Kita tengok darab 3 dulu. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. So, ini sudah keluar daripada 7. Yang ini sudah lebih daripada 7. Kita tengok pula sifar 7. 1 darab 7 sama dengan 7. 2 darab 7 sama dengan 14. 3 darab 7 sama dengan 21. Yang ni pun sudah keluar daripada limit kita. Jadi dekat sini, apa yang kita patut kena buat adalah apa-apa nombor yang ada dekat denominator ni, kita darab dekat sini. Darab 7. Kalau kita darab dekat denominator bahagian atas, bahagian numerator pun kita kena darab 7 juga. Okey, second step, apa-apa nombor dekat sini, denominator ni, kita darab pula dekat bahagian ni, atas dan bawah. Okey, sekarang kita boleh darab macam biasa. 2 darab 7 adalah 14. 3 darab 7 sama dengan 21. Tambah 4 darab 3, kita akan dapat 12. 7 darab 3, kita akan dapat 21. Okey, dekat soalan ni, dia punya denominator sudah sama. Jika sama, kita terus boleh letak per 21. And then bahagian atas ni kita boleh tambah macam biasa. 14 tambah 12. Kita akan dapat 26. Kita boleh cek nombor ni boleh dipermudahkan ataupun tidak. Sebenarnya nombor ni tidak boleh dipermudahkan. Jadi ini adalah jawapan akhir kita. So yang ini saja untuk video kali hari ini.
Jumpa lagi dalam video seterusnya.